jenazah tu tak boleh mandi. Dorang bawa jenazah dalam body bag. Lepas tu dorang tak boleh buka pasal ada virus. Jadi dorang letak tanah ke atas body bag. Dorang letak tanah banyak-banyak. Then after that dorang akan letak kain kafan. Dorang letak kain kafan, lepas tu dorang ikat, lepas tu dorang letak aluminium foil banyak-banyak. Lepas tu dorang seal aluminium foil tu to make sure tak ada apa-apa keluar. Lepas tu baru dorang bawa pergi tempat pengebumian. Lepas tu saudara mara tak boleh tengok, kita tak boleh tengok dorang, tak boleh jumpa, tak boleh apa-apa. Itu proses nama dia tayamum. Kalau tengah COVID, dorang buat macam tu. Ayah saya kena buat macam tu sebab ayah saya mati pasal COVID. Kita tak boleh jumpa dia. Kita boleh tengok dekat tempat pusara aman je dari jauh. Kita tak boleh peluk abah. Tak boleh hak dia. Kita boleh tengok dari jauh je. Dia masuk hospital, kita tak boleh tengok. Dia mati, kita tak boleh tengok. Dia kena kafan, kita tak boleh tengok. Dia masuk kubur, kita tak boleh tengok. Kita baca dari jauh je. Aboy, Brownie, Begum, Cemong, Cantik, Donat, Fatimah, Grey, Jenggo, Kepo, Jingga, Nipko, Tiger, Wawa, Zati. Abah like to keep the cat pasal Abah said keeping the cat will calm me down. Kita sayang Aboy dengan Begum. Begum is baby gemuk. Is the fat cat and very lazy. And Kepo, nama dia Kepo pasal dia kepo. If people come nanti dia suka sibuk. Yeah. Dia sayang kucing lebih dari nyawa dia sendiri. Kalau akak tak halang dia, habis semua kucing-kucing dekat Taman Jurong dia bawa balik. Tak ada 15 kucing dalam bilik itu. Masih tak cukup. Kalau akak tak tahan dia. I think when I was about 4, 5 years old gitu, I selalu tumpang dia punya basikal. And after that, we go for a long ride. There was this particular area yang dia akan selalu bawa, we cycle up all the way. Habis dah lepas nanti bila dah sampai ke atas kan, dia akan cakap, okay Abah akan turun balik Okay, be ready, okay? You make sure you open your eyes, jangan tutup mata. And he just go. Dia akan angkat tangan dia and then I'm behind screaming lah kan. Screaming. I say, Abah, jangan. But he kept on telling me, buka mata. And then I will hold him so tight, so tight. Abah punya smell. Abah has this smell. Bau dia busuk lah, but it's a smell busuk yang I know it's Abah. Of course. Ada tak boleh bau lagi kan? Hari tu
kita keluar balik malam. Ada kucing kat bawah flat. Dia minta akak makanan kucing. Sebab dia tahu tiap kali keluar dengan dia, akak mesti bawa makanan kucing dalam beg. Akak kasi tahu dia makanan kucing dah habis. Lupa nak beli. Besok ajalah saya beli, bang. Tiba-tiba dia marah. Dia sanggup dari Jurong ni, dia pergi Mustafa beli makanan kucing kesayangan dia bawah flat ni. Ayah dia balik. Dia melanda sakit kepala. Minta Panadol. Besok dia bangun, saya lihat muka dia pucat sekali. Masakan dia, lauk kegemaran dia, lemak cili padi. Bila dia makan, dia bilang tak rasa. Berapa hari dia dapat sungkul aja. Sampailah hari, saya tengok badan dia panas, dia tak selera makan. Pergi klinik. Doktor periksa dia. Tiba-tiba doktor telefon ambulans. Kami kena pergi hospital. Doktor hantar kami pergi hospital. Dekat sana, saya dipisahkan. Dia bilik lain, saya bilik lain. Itulah kali terakhir saya jumpa dengan suami saya. See, punya kucing kan? Well, dia start bila I think I was in Sec 1. Abah kutip bah. I think no, not say kutip. Abah nampak there's this stray cat, and then after that dia kesiankan lah, you know. Initially dia kasih makan, then after that he suddenly just like decided to bring it back home. Okay, itu one cat. But the thing is that he knows I takut kucing, you know. But I told myself, okay lah, maybe one it's not so bad, kan? But then after that, bila kalau dia keluar, then after that dia jalan-jalan, dia nampak, it became like a habit tau. It's like people will go out and buy things, right? But for him, he will just go out and bring back cats. And here in the house, and now in total we have 15 cats. And the thing is that he knows I am so scared. His obsession just went wild, you know, without even thinking about how I feel. My fear. Dekat hospital pun, bila dia tengah nazak, doktor hanya izinkan akak jumpa dia melalui video. Akak tak boleh pegang dia. Akak tak boleh kucuk dia.
Abah said, hari-hari kita kena feed the cat, clean the cat, manja the cat. Abah cakap, bila Abah tak ada, kita kena jaga the kucing. Pasal kakak sibuk, mama sibuk. So, kita seorang jaga kucing. Kita seorang jaga 15 cats. Kalau kita nak kucing sayang kita, kita kena always give treats. And kalau datang rumah orang ada banyak kucing, kita tak boleh straight away hug the cat. The cat tak suka. So kita kena let the cat come to us. Let the cat smell us. Then the cat will like us. So now I will jaga all my 15 cats.